Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Menjawab soalan berhubung dengan wanita yang mengambil pil untuk mengelakkan daripada haid kerana ingin berpuasa Ramadan, walaupun telah kalau mengikut jadualnya putaran-kitaran haidnya ia waktu haid, tapi oleh kerana dia telah mengambil pil ataupun ubat yang menahan haid menyebabkan dia tidak datang haid. Adakah perbuatan itu dibolehkan? Jawapannya perbuatan tersebut dibolehkan kerana ukuran haid itu berdasarkan kewujudan darah. Jika darah itu tidak ada disebabkan kerana sama ada sakit ataupun disebabkan kerana gangguan tertentu pada tubuh, maka dihukum apabila tidak ada darah maka tidak ada haid. Apabila tidak ada haid, maka dia boleh berpuasa seperti biasa, seperti orang yang tidak kedatangan haid. Bahkan saya berpendapat, jikalau perbuatan dia itu mengambil pil berkenaan kerana dia inginkan supaya dia dapat beramal puasa, khususnya fadilat 10 yang akhir untuk bersolat malam dan seumpamanya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan dia itu, dia mendapat ganjaran pahala yang besar kerana keinginan atau kecintaan kepada fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada bulan Ramadan. Kesimpulannya, mana-mana wanita yang mengambil pil sehingga dia tak datang haid walaupun waktu haid, maka dia boleh berpuasa. Demikian juga dia boleh melakukan ibadat-ibadat lain yang mana terhalang disebabkan kerana haid. Dia boleh melakukannya apabila haid itu tidak datang ataupun tidak wujud pada tubuhnya.